Kisah Honda Insight, kereta yang orang buang aku sayang. 14 tahun yang lepas aku beli sebuah Honda Insight baru. Masa tu aku memang teruja gila sebab rasa macam dapat jimat macam naik motor. Tapi siapa sangka kereta ni akhirnya jadi antara model paling underrated, murah gila sampai tak ada resale value langsung. Semua sebab persepsi masyarakat. Hybrid ni banyak masalah. Aku peduli apa? Tapi bak kata pepatah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Lagi satu orang tamak selalu rugi, macam anjing dan bayang-bayang. Tapi nasib baik pepatah tu tak terkena dekat aku. Aku ni bekas engineer, kaki DIY. Ramai pemilik Insight lain dah buang kereta ni. Ada yang tersadai berbulan-bulan. Dekat service center Honda pula, diorang suruh guna fully synthetic 0W20. Kononnya bagi lebih power dan jimat. Tapi sebenarnya tak sesuai dengan cuaca panas Malaysia. Engine Insight ni aluminium, cepat makan minyak hitam. Jadi bukan salah pengguna pun. Nak claim warranty pun bukan senang. Akhirnya aku ambil keputusan beli enjin half cut dari kedai potong. Harga cuma 1,300 je. Ringan sangat sampai aku boleh angkat seorang. Nekat aku pasang sendiri. Tujuan utama aku tukar enjin sebab keluar error IMA. Tapi lepas tukar enjin, masalah minyak hitam selesai. Tapi IMA error masih ada. Bila aku kaji, rupanya masalah sebenar. Inverter dan bateri overheat sebab cuaca panas. Pernah tanya forum pun, dia orang kata integrated motor assist rosak, harga dekat 10,000. Tak boleh pakai mereka ni, padahal inverter panas perlukan kipas YG sangat kuat. Jadi aku pun modified kipas inverter, tukar ke RPM tinggi supaya lebih sejuk. Alhamdulillah, masalah selesai. Lepas tu kereta langsung tak rosak. Aku guna minyak 5W40, engine smooth, tak ada bunyi pelik. Minggu lepas, baru aircon tak sejuk. Selepas 14 tahun. Biasanya aku DIY juga aircon, tukar o-ring, paip, servis, top up gas R34A. Tapi kali ni lain macam. Kompresor lemah. Pergi kedai tanya, ada yang kata kos boleh cecah 1,500. Yang paling ngeri, servis center kata 4,000 sebab hybrid. Mampus weh. Aku pun tanya AI, mana tahu ada model lain boleh pakai. Rupa-rupanya model HSK 70 boleh masuk. Cari kat kedai potong bersepah. Harga 130 je. Alhamdulillah, selamat poket aku lagi dapat moral cerita. Kadang-kadang kereta yang orang lain buang tu kita boleh hidupkan balik. Asalkan ada ilmu, minat dan tangan yang rajin, kita boleh menang atas kegagalan orang lain. Sebab tu saya suka kereta yang problematik seperti Range Rover, Mercedes, Mini dan lain-lain. Alhamdulillah komputer saya lengkap siap boleh buat coding lagi. Sedangkan mekanik pun tak boleh buat coding.